jika sesebuah negara melaksanakan pengisytiharan asid mandatori. Hasil positif. Rasuah dikurangkan. Pengisytiharan asid secara terbuka menghalang ahli politik daripada mengumpul kekayaan haram kerana pencanggahan antara asid yang diisytiharkan dan gaya hidup sebenar boleh mencetuskan penyiasatan. Contoh, di Georgia, pengisytiharan mandatori membantu mengurangkan rasuah dengan mendedahkan kekayaan tersembunyi dan konflik kepentingan. Peningkatan kepercayaan awam. Ketelusan memupuk keyakinan terhadap institusi kerajaan. Rakyat lebih cenderung mempercayai pemimpin yang mendedahkan kepentingan kewangan mereka. Contoh, Korea Selatan mewajibkan pengisytiharan asid untuk pegawai kanan, yang telah meningkatkan accountability walaupun terdapat skandal sekali sekala. Institusi yang lebih kukuh. Badan Bebas, CTH, agensi anti rasuah, mendapat pengaruh untuk mengaudit dan mendakwa salah laku, mengukuhkan tadbir urus. Contoh, Suruhanjaya Pembasmian Rasuah, KPK, Indonesia menggunakan pengisytiharan asid untuk menyiasat rasuah. Faedah ekonomi. Pengurangan rasuah mengurangkan kos menjalankan perniagaan, menarik pelaburan asing, dan memastikan dana awam dibelanjakan untuk pembangunan dan bukannya disedut. Contoh, sistem pengisytiharan asid yang ketat Rwanda dikreditkan dengan meningkatkan reputasinya sebagai ekonomi Afrika yang rendah rasuah. Pencegahan pengubahan wang haram. Pengisytiharan menjadikannya lebih sukar untuk menyembunyikan asid yang diperoleh secara haram, mengganggu rangkaian yang mencuci wang melalui hartanah, akaun luar pesisir atau syarikat Shell. Cabaran. Kebimbangan predasi. Mengimbangi ketelusan awam dengan hak predasi keluarga pegawai. Kos penguatkuasaan memerlukan institusi yang teguh, pembiayaan dan kemahuan politik untuk mengaudit pengisytiharan dan menghukum ketidakpatuhan. Pengisytiharan palsu. Risiko ahli politik kurang melaporkan asid melainkan disokong oleh audit yang boleh dipercayai. Jika negara seperti Malaysia kurang pengisytiharan asid wajib. Akibat negatif. Rasuah yang berterusan. Tanpa ketelusan, ahli politik dan pegawai boleh menyembunyikan rasuah, sogokan atau dana yang digelapkan. Skandal 1MDB Malaysia, $4.5 bilion dicuri, menunjukkan bagaimana kuasa yang tidak dikawal membolehkan rasuah besar. Rangkaian naungan berkembang maju, seperti yang dilihat dalam penguasaan sejarah UMNO melalui politik wang. Penghakisan amanah awam. Rakyat semakin sinis apabila pemimpin hidup mewah dengan gaji yang sederhana. Sebagai contoh, kekayaan bekas PM Najib Razak yang tidak dapat dijelaskan, contohnya, barangan mewah, wang tunai yang dirampas dalam serbuan 1MDB, meningkatkan ketidakpercayaan terhadap institusi. Institusi yang lemah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, tidak mempunyai kuasa untuk memaksa pendedahan asid. Siasatan sering dilihat sebagai bermotifkan politik. Contohnya, pertuduhan terhadap tokoh pembangkang seperti Lim Guan Eng manakala sekutu Najib terlepas daripada penelitian. Kos ekonomi. Rasuah mengalihkan sumber daripada perkhidmatan awam, CTH, penjagaan kesihatan, pendidikan, kepada golongan elit. Malaysia kerugian dianggarkan RM40 bilion setahun, RM85 bilion untuk rasuah menurut SPRM. Pelabur asing mengelak negara yang mempunyai risiko rasuah yang tinggi. Malaysia berada di kedudukan K57 daripada 180 negara dalam Indeks Persepsi Rasuah Transparency International 2023 di bawah negara jiran seperti Singapura, K5. Ketaksamaan politik. Ahli politik yang kaya boleh membeli undi, memanipulasi pilihan raya, dan mengukuhkan kuasa mereka. Kawasan luar bandar di Malaysia, misalnya, sering dipengaruhi oleh pemberian wang tunai dan projek pembangunan yang terikat dengan naungan. Kerosakan reputasi global. Skandal seperti 1MDB telah melabelkan Malaysia sebagai hub jenayah kewangan, merumitkan kerjasama dan perdagangan antarabangsa.
Keadaan semasa Malaysia tanpa pengisytiharan mandatori. Pengisytiharan sukarela. Kerajaan Anwar Ibrahim memerlukan menteri untuk mengisytiharkan aset kepada SPRM, tetapi ini tidak terbuka, mengehadkan accountability. Pengkritik memanggil ini reformasi tanpa gigi. Penguatkuasaan terpilih. Usaha pencegahan rasuah sering menyasarkan tokoh pembangkang, MIS, pemimpin DAP, manakala sekutu pakatan pemerintah menghadapi akibat yang lebih sedikit. Skeptisisme awam. Ramai rakyat Malaysia meragui komitmen kerajaan terhadap ketelusan, memandangkan skandal yang tidak ditangani selama beberapa dekad. Apakah yang akan berubah jika Malaysia mengguna pakai pengisytiharan aset mandatori? Pendedahan kekayaan haram. Pemimpin yang mempunyai aset yang tidak dapat dijelaskan, MIS, hartanah mewah, akaun luar pesisir, akan menghadapi penelitian awam dan tindakan undang-undang. Pecahan penaungan. Parti politik yang bergantung kepada rasuah atau sugukan akan bergelut untuk beroperasi. Kedaulatan undang-undang yang lebih kuat. Institusi seperti SPRM dan Badan Kehakiman akan mendapat kredibiliti jika diberi kuasa untuk bertindak secara bebas. Pertumbuhan ekonomi. Mengalihkan dana yang dicuri kepada infrastruktur dan program sosial boleh mengurangkan ketidaksamaan dan memacu pembangunan. Kesimpulan. Pengisytiharan aset mandatori bukanlah satu peluru perak, tetapi ia adalah alat kritikal untuk memerangi rasuah dan membina semula kepercayaan dalam demokrasi. Bagi Malaysia, kekurangan sistem sedemikian mengekalkan kitaran rasuah, ketidaksamaan dan keruntuhan institusi. Melaksanakan undang-undang pengisytiharan yang telus dan boleh dikuatkuasakan disokong oleh audit bebas dan akses awam akan menandakan komitmen yang tulen untuk melakukan pembaharuan. Walau bagaimanapun, kejayaan bergantung kepada mengatasi rintangan politik dan norma budaya yang mengutamakan budi bicara elit berbanding accountability awam. Negara seperti Korea Selatan dan Georgia menunjukkan ia mungkin. Masa depan Malaysia bergantung pada sama ada pemimpin yang memilih untuk mengikuti.